Hai guys, hari ini saya nak share satu informasi penting tentang scammer. Ada orang menyamar sebagai kita untuk scam orang punya duit. Pertama you jumpa dia, you mesti rasa dia punya website, ada website, lepas tu ada telefon nombor, semua agreement ada. Dia macam betul ya. Tapi kalau semua sudah lulus, dia akan minta you banking pula. So itu semua tak ada betul. Kalau untuk kita syarikat Kredit Community First, kita ada pakai uniform Urban Afan, tengok nama company. Lepas tu kita akan jumpa sign agreement. Dengan kita takkan minta customer untuk banking. Ini bukan. Kalau sesiapa yang minta customer banking, itu sudah kira scammer. Walaupun dia minta duit apa upfront ke, account fee ke, lawyer fee ke, insurance ke, semua tipu. Korang boleh tengok next video saya akan ceritakan pasal ini scammer lah, dia menyamar sebagai kita. Jom kita tengok.